Susah. Saya sebagai seorang podcaster untuk main game tu saya fikir 10 kali lah. Actually agak sangat-sangat susah. Qualcomm sekarang tengah elak konten yang bersifat mengumpat lah. Tengah elak sebab tu Qualcomm macam first, kalau perasan antara benda konten kau tak buat dulu prank. Dua, produk yang berkaitan dengan produk-produk yang tak Islamik, sama ada vape ke forex ke. Yang ketiga, sekarang yang slowly ialah bila berkaitan isu trending, benda contoh macam react kepada isu trending tu tersebut, kan? Unless kita boleh cakap something yang baik lah, baik, nasihat yang baik, yang tak boleh mengurangkan kecaman ke apa, benda-benda macam tu lah. So basically kan, content creation ni susah nak cari jalan selamat dia lah. Tu je lah bahasa kasar dia macam tu lah. Betul, sebab takkanlah kebetulan yang besar-besar yang survive kalau kita tengok kat UK, US, Indonesia, kebanyakannya route yang diorang ambil tu is route yang agak risky untuk seorang orang Islam lah. Ya, bukan untuk orang Islam punya ni.